Saya kenal Cikgu Rafi ni dah 20 tahun. Kita kenal dekat pusat tuition Tropika kan di Subang Bestari. Dah lama tu, 20 tahun lah dulu. Masa kita muda lagi, bujang kan. Cikgu Rafi ni pula dia pakar sebenarnya. Boleh dikatakan dah 20 tahun juga lebih. Ngajar dalam bidang sejarah mostly. Dan juga dia juga ngajar ekonomi dan BM betul Ekonomi dan geografi. BM dah tak ada lah. Bagi pada yang pakar lah. Yang lebih pakar. So basically lebih pada sejarah lah kan. Dia punya core subjek you sejarah lah. Ya, betul. Tapi Cikgu Rafi agak unik kan. Dia pilih sejarah tu. Subjek yang jarang Twitter pakar pula tu. Boleh cerita sikit kenapa pilih sejarah? Okey, sebenarnya saya daripada tahun 2001 dah mengajar. Dan 2001 tu saya ambil daripada banyak pelajaran lah. Contoh macam maths lah, English lah. Lepas grad tu kan ambil banyak subjek, tapi lebih tertarik kepada sejarah sebab saya boleh explore. Saya sendiri suka explore. So saya suka explore sejarah. So saya suka pergi ke tempat-tempat yang bersejarah dan saya collect pengetahuan tambahan dan saya tambahkan lagi dengan pembacaan. Jadi saya suka untuk sharing perkara tu. Jadi alhamdulillah dengan sejarah dengan geografi ni dia berkait rapat dengan tambahan pengetahuan yang saya dapat daripada pengalaman, daripada pembacaan tu. Jadi saya suka untuk sharing the content tu. Jadi bila sharing tu itu yang menambah keyakinan saya, yang saya rasa sejarah dengan geografi ni memang hook dengan diri saya. Jadi dia jadi tak ada masalah. So saya boleh berkongsi dengan gembiranya. Jadi mengajar ni perlu gembira sebenarnya. Dia memang ada kaitan dari segi geografi sejarah. Dia sync lah. Sebab sejarah ni dia bila dan geografi tu di mana kan. Jadi dari 2001 dah lama tu kan. Dah lebih 20 tahun. Geografi memang full time lah. Full time sebagai cikgu. Mostly kelas online lah mengajar.